Dari sudut apa yang berlaku pada hari Eid Taufan Al-Aqsa ni dan sepanjang pelibatan Ustaz dalam bantuan kemanusiaan ni, macam mana kesan daripada benda ini kepada pembangunan ataupun infrastruktur yang terpatutnya dibina di sana? Adakah ada perubahan yang berlaku ataupun maksudnya adakah daripada Taufan Al-Aqsa ni ada satu pertambahan bantuan ataupun macam mana? Kami di Global Hayat, kita berbincang ataupun berjumpa dengan orang Arab Palestin sendiri. Mereka sendiri mengaku bahawa sebenarnya ada penurunan yang sangat drastik. Penurunan sumbangan. Apatah lagi mungkin ada pihak-pihak ataupun ada NGO yang dah mula terkesan dihalang dan sebagainya kan. Dan dikatakan ni kata-kata yang disebut oleh mereka kan. Dia kata ada pengurangan 60%. 60% pengurangan daripada yang sebelum ni. Kan sebelum ni. Maknanya besarlah tu kan. Dan saya yakin percaya pun kalau sekarang ni kalau NGO kumpul-kumpul duit pun memang kebanyakan kita ni akan reserve sedikit untuk pembangunan lah. Sebab apa, yang pembangunan tu lebih yang crucial. Tapi persoalan juga utamanya kita dah kumpul duit banyak-banyak ni kan. Pembangunan tu ialah pasca perang. Pasca perang ni perang berhenti bila pun tak tahu kan. Nak berhenti lepas setahun setengah ke, lepas 2 tahun ke, tu tak tahu lagi. Jadi keperluan mendesak kat sana tu memang ada je. Terutamanya benda-benda yang survival mereka kat sana lah kan. Dan kami dan beberapa NGO juga kita letakkan satu tema setahun pada Taufan Al-Aqsa ni, Gaza musnah, kemanusiaan sirna. Maksudnya apa? Kalaulah Gaza ni musnah, Gaza ni habis dihancurkan oleh pihak yang ada tu, maka sebenarnya nilai kemanusiaan tu akan musnah. Kan akan hilang daripada dunia ni.